Guys, pada kali ini saya akan mempersembahkan kenapa nama motor Kapcai. Teruskan menonton video ini. Nama Kapcai berasal daripada gabungan dua perkataan, kap dan cai. Perkataan kap merujuk kepada reka bentuk enjin motosikal jenis underbone yang dikenali sebagai Honda Super Cup, iaitu model pertama yang popular di Malaysia. Manakala cai merupakan dialek Kantonis yang bermaksud kecil atau budak lelaki, digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada sesuatu yang comel atau ringkas. Asal-usul istilah ini dikaitkan dengan budaya pengguna motosikal kecil di Malaysia sejak tahun 1960-an. Pada ketika itu, Honda Super Cup dan model lain yang serupa seperti Yamaha dan Suzuki mula mendapat tempat dalam kalangan rakyat kerana reka bentuknya yang ringan, harga yang mampu milik serta kecekapan penggunaan bahan api. Disebabkan saiznya yang kecil dan praktikal, ia mendapat gelaran Kapcai dalam kalangan masyarakat. Motosikal Kapcai merupakan sejenis motosikal kecil yang dibina menggunakan kerangka yang sebahagian besarnya terdiri daripada satu komponen tiub berdiameter besar. Motosikal Kapcai menjadi pilihan utama di Malaysia kerana ia mudah dikendalikan, menjimatkan petrol serta sesuai untuk perjalanan dalam bandar dan luar bandar. Selain itu, ia juga sering digunakan untuk penghantaran barangan dan sebagai pengangkutan utama bagi ramai pekerja. Sehingga hari ini, istilah Kapcai kekal digunakan untuk merujuk kepada motosikal kecil berkapasiti enjin antara 50cc hingga 150cc. Walaupun banyak model motosikal moden muncul seperti skuter automatik, Kapcai tetap popular dalam kalangan rakyat Malaysia, mengekalkan statusnya sebagai jentera pilihan untuk kegunaan harian. Setakat ini dahulu kupasan pada kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad.